Ramai orang yang bukan Muslim keliru. Kalau umat Islam tak sembah Kaabah, kenapa waktu solat mesti menghadap ke Kaabah? Apa sebenarnya yang disembah? Kalau nak tahu, jom tengok video ni sampai habis. Yang pertama, kami orang Islam tak sembah Kaabah, tapi kami sembah Allah SWT. Kaabah hanyalah salah satu arah yang dipanggil dalam bahasa Arab iaitu kiblat. Ia bukan Tuhan dan bukan berhala, bukan juga sesuatu yang disembah. Ia hanyalah titik penyatuan umat Islam. Yang kedua, kenapa mesti arah kiblat kami Kaabah? Okey, cuba bayangkan kalau orang solat ikut arah masing-masing. Mesti nampak serabut kan? Jadi Allah SWT memerintahkan kita untuk solat menghadap satu arah yang sama, iaitu Kaabah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sendiri solat menghadap Masjid Al-Aqsa pada awalnya. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Kaabah. Ini jelas menunjukkan kita tak menyembah bangunan, tapi kita hanya ikut perintah Allah SWT.